Apakah dia? Untuk tidak menyalah nyata, untuk tidak mengelirukan anda semua, saya memohon membaca 4 peringkat pertama kenyataan beliau yang dilaporkan oleh Malaysia Kini. Pertama, Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi amaran tindakan maksimum akan diambil kepada mana-mana pihak yang mengganggu gugat keselamatan ketika negara dihadiri tetamu asing pada hari ini. Ini satu kenyataan yang mematuhi undang-undang. Kalau himpunan ini mengganggu gugat keselamatan, boleh buat siasatan, boleh ambil tindakan pada masa itu. Di tahap ini, saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Perdana Menteri di atas penjelasan undang-undang kepada semua pihak. Peringkat 2, Anwar berkata dia memberi arahan tegas kepada Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail untuk mengambil tindakan itu. Apakah tindakan itu? Jika berlaku ganggu gugat keselamatan. Untuk mengambil tindakan itu pada mesyuarat Kabinet semalam, selain menghantar mesej kepada Ketua Polis Negara Muhammad Ali Ismail. Betul. Memberi maklum kepada pihak berkuasa kalau ada mengganggu gugat keselamatan, ambillah. Peringkat ketiga. Ini penting sebab saya nampak lewat-lewat ni banyak di pihak ahli politik maupun NGO maupun rakyat biasa suka seleweng ayat-ayat yang dikeluarkan sebagai kenyataan. Di peringkat ketiga, Perdana Menteri mengatakan, ni laporan Malaysia Kini ya. Kalau di dalam kenyataan Perdana Menteri peringkat 87, itu saya tak tahu. Laporan Malaysia Kini peringkat Menteri kata, nak bagi pandangan dan kritikan boleh. Di negara ini bebas. Tapi kalau kamu ganggu gugat keselamatan negara dan cuba khianati, persulitkan keadaan ketika ada tamu negara kita, percayalah, saya akan ambil tindakan maksimum, tangkap dan umpankan mereka. Sepatutnya bahagian kedua itu dalam cakap, bukan kerja Perdana Menteri yang tangkap umpan. Tapi kita faham maksud dia kalau mengganggu gugat keselamatan, perkara yang sama. Dan yang penting untuk menjawab kekhawatiran rakyat di luar yang mungkin nak tahu himpunan ini jalan atau tidak, boleh ke kami hasil atau tidak. Ini adalah kenyataan Anwar Ibrahim seperti yang dilaporkan oleh Malaysia. Anwar turut memberi amaran kepada peserta perhimpunan supaya tidak melampaui batas peranan masing-masing dan bertindak seolah-olah berkuasa. Ada tak Perdana Menteri pun buat salah untuk mengatakan perhimpunan dibatalkan? Adakah Perdana Menteri mengatakan bahawa perhimpunan itu dihalang? Dia memberi nasihat, teguran dan amaran kepada peserta himpunan. Kalau tak ada himpunan, macam mana ada peserta? Cuba fikir. Jangan seleweng kenyataan Perdana Menteri. Wahai polis diraja Malaysia yang mungkin salah faham teguran yang Perdana Menteri bagi kepada Ketua Polis Negara dan Saifuddin Nasution. Justru pada masa ini, saya sekali lagi mengambil kesempatan bagi pihak penganjur, bagi pihak gerakan dan himpunan, terima kasih dan syabas kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri jelas menyatakan bahawa perhimpunan ini tidak semestinya patut dihalang dalam 4 peringkat tersebut. Justru saya juga mengambil kesempatan untuk menyeru bagi pihak penganjur, Perdana Menteri memberi penjelasan lengkap kepada Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution, kepada Ketua Polis Negara dan kepada Ketua Polis Kuala Lumpur serta pegawai-pegawainya supaya perhimpunan pada malam ini sah untuk diteruskan dan tidak diganggu dalam apa cara jua sekalipun, seolah-olah peserta dilarang. Himpunan itu sah, tetapi kita kena jaga-jaga. Jangan kita keluar daripada batasan undang-undang. Jangan melakukan kacau ganggu
jangan melakukan kenyataan atau membuat kenyataan-kenyataan yang melanggar undang-undang. Tetapi menuntut apa yang kita nak menuntut untuk mematuhi kedaulatan undang-undang adalah hak sah kesemua kita sebagai rakyat Malaysia. Saya harap bahasa mudah dalam bahasa Melayu kebangsaan ini dipahami oleh setiap golongan dan lapisan masyarakat Malaysia tanpa mengira latar belakang dan bangsa. It's so simple. Saya tidak tahu dalam bahasa Tamil, bahasa Hindi boleh. Bahut asan hai. Faham? Tidak, negara kita sudah mempunyai pelbagai masalah. Jangan kita tambah dengan mengucar-ngacirkan. So, himpunan akan berjalan. Pihak polis disarankan mematuhi perlembagaan dan undang-undang sedia ada seperti yang telah pun diterjemahkan, ditafsirkan oleh Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Tinggi dalam kes 10 tahun lalu. Dan jangan berdolak dalih. Jangan cuba jadi gangsterisme. Walaupun anda adalah pihak berkuasa polis, lakukan kerja sebagai pihak berkuasa polis. Jangan campur aduk dengan cara gangsterisme untuk menindas, menghukum, memberi salah nyata kepada rakyat. Justru pada masa yang sama, saya mempelawa bagi pihak pengatur, ke semua pihak, bukan sahaja orang awam yang telah dijemput dan saya difahamkan oleh pengatur telah membuat penyediaan untuk datang, ada dari luar bandar, silakan, tapi dengan tertib. Ikut program daripada jam 8.30 malam sampailah 11 pagi. Keduanya, saya juga memihak mewakili pihak penganjur menjemput semua yang lain termasuk pihak kerajaan sekiranya pegawai-pegawai dan bebas daripada urusan dengan lawatan rasmi Perdana Menteri India boleh hadir pada malam ini untuk mendengar sendiri apakah dia yang dibangkitkan. Adakah apa yang kami bangkitkan ni suatu hasutan, suatu kesalahan jenayah ataupun permintaan tulus dan ikhlas rakyat yang sudah 68 tahun menunggu mendahagakan keadilan berkaitan isu pencurian tanah dan penaikan. Dengar sendiri dan buat keputusan. Begitu juga pihak berkuasa polis hadir buat rakaman setiap yang nak berucap. Dengar dengan teliti. Kalau ada kesalahan, anda bebas untuk memanggil siasatan selepas itu. Dan jika anda percaya ada kesalahan, boleh dihadapkan mana-mana individu berkenaan. Dan dia berhak untuk membela diri jika dia percaya. Itu proses dia. Jangan turut rakyat. Saya harap penjelasan ini semua kita di sini dan yang mendengar dan menuntut sidang media ini akan faham bahawa untuk kali terakhir saya mengatakan hubungan gerakan etik rumah hanyutkan haram akan berjalan seperti dijadualkan tepat pada masanya malam ini hari Sabtu 27 hari bulan Februari 2026 dan kita harap apa yang dibangkitkan didengar, diteliti dan diikuti oleh pihak kerajaan pusat, kerajaan negeri dan semua pihak berkuasa supaya negara kita boleh anutan agama dengan aman damai di premis-premis yang sah mengikut undang-undang dengan pendudukan tanah-tanah yang dibenarkan oleh pihak swasta. Akhir sekali, sekiranya lah pihak berkuasa nak mengambil tindakan, saya ingin maklumkan, saya dijemput sebagai ceramah kelompok 1 atau 2 atau 3, saya serahkan kepada saya akan ada dan saya letakkan kepada pihak berkuasa kalau awak masih berpegang bahawa himpunan dan ceramah di situ adalah salah, maka saya cabar awak tahan saya dulu daripada buatan. Tetapi apabila awak lakukan perkara dan jika saya cabar di mahkamah
bersedialah untuk keputusan mahkamah. Sekiranya mahkamah perintahkan tindakan awak salah dan membayar ganti rugi, maka jangan komplain pada masa itu. Seperti mana Ketua Polis Wilayah Persekutuan sanggup membuat pendataan salah secara lisan pagi tadi, saya membuat pendataan betul secara lisan pada petang. Saya harap beliau faham dan penasihat undang-undang kerajaan di Balai Polis atau di Polis Diraja Malaysia dapat menasihati beliau, dan Perdana Menteri dapat menjelaskan pernyataan beliau yang betul-betul jelas supaya mereka yang masih tak faham bahasa Melayu mudah akan dapat. Sekian, saya serahkan kembali kepada saudara semua.